Jangan buat saya macam abang punya kuda hitam bang. Woi. Bala, pencuri siut. Bala, kau ingat aku ni bola baseball lah kau nak pukul-pukul bagai. So guys, di video kali ni aku akan cuba untuk main game curi borok kan. Aku baru keluar dari lockup ni. Takkan tiba-tiba nak masuk lockup ni balik kan. Aduh. Okay kan, aku tak tahu masuk borok. Mungkin curi anomali kot, sebab kat sini lain macam kan anomali dia. So guys, aku dah lama gila tak upload. Sebenarnya tak lama sangat kan, sebab aku ni masih selalu upload sebulan. Tapi aku tak mahu sangat korang sebab ya kan, minggu ni aku tak boleh upload sangat. Tak tahu kenapa, mungkin sebab sibuk atau lain-lain lah. Okay, so cara main ni macam mana? Ni ada kunci pagar apa ni? Oh, I don't know. So aku nak keluar macam ni kalau kunci pagar ni? Boleh? Aku boleh keluar ni untuk pada muka. So kat sini ada anomali 5,000. Aku ada $100 je. So aku akan ambil yang bagi aku paling murah. Kesannya aku Kinsi lah, tak ada yang harga 100. 500 adalah. What the Oi, mana dajal lo. Aku sedap pilih habis lah aku punya memang. Aduh. Mana punya ni? Okey, mantap. Tak boleh beli dua. Beli dua sekali lah. Okey, mantap. Boleh beli dua. Kita ada dua noob. Dua noob kepala pizza. Aku tak tahu pahala pakai kepala pizza kan. Kau tu dah botak-botak lah. Berapa nak pakai kepala pizza bagai. Nama dia Nopino Pizza ni. Agak lain nama kau. Gila lah. Tung sahur 3K. Kau makan apa siut? Sampai 3K bagai. Ustaz aku tengah tung sahur ni boleh jalan ni. Oi, patutnya kau pergi jalan waktu subuh lah. Dia dah habis puasa lah. Dah tak zaman dah kau punya tu. Kan? Berapa lambat kita punya noob pizza ni. Dia penghasilkan duit. Oi, pizza cepat sikit Kau ni pun pernah aku beli kau dengan harga $25. Kau hasil duit berapa lambat Ya, okey lah. Kau hasilkan duit lebih daripada apa yang aku beli. Tapi pizza kau cepat sikit lah. Kau ni pun nama je anomali. Patutnya anomali tu viral. Patut dia boleh hasilkan duit lebih daripada yang dijanjikan. No. Dia lau sial. Ni ada rumah terbuka. Boleh curi je. Terbuka saja. Bukan ada barang pun. Tu terbuka je 210M kan. Kau nak mana? Lala. Kau ni pun jalan polis lah cepat sikit. Kaki kau dah tu. Ui, siut lah. Pasal kaki dia tu. Bang, Assalamualaikum bang. Kementerian nak raya bang. Bang buka bang. Jangan buat saya macam abang punya kuda hitam bang. Mendajal nak dajal siut. Malah dah tahu mak kau bahaya lah. Yelah, takkan aku punya pencuri. Oi. Sis lah aku punya pencuri tu. Anomali aku penat aku beli woi. Okay, kita beli lagi sekali kan. Tadi melancar betul lah. Tiba hilang aku punya. Lah. Kau ni bawa aku pun naik atas rumah orang tu kau dah sesat lah. Rumah aku sini gila. Kau nak pergi mana? Dia mati kalau kau ni legit. Okay, fine. Okay, dia hasilkan $9. Tak, $3 setiap detik. Okay, daripada mamat hasilkan $1. Bapak lah. Oh, bayar. Woi. Bala, pencuri siut. Mati kau.
Apa? Kita kurang dia. Aku nak lari mana? Nak lari mana? Lari yang kau berpuas. Tuan kau, waktu kecil tak nak mampu. Besar-besar, aku nak lari ke mampu, tak nak juga. Okay. Di sini, mati sini. Siap, dia bunuh di sini. Bang, masuk bang. Bang, nak masuk bang, nak beraya bang. Bang, buka bang. Aduh bang, selek bang. Oi, mak ai. Kepala muka kau dah putih lah, putih melepak lah. Pangai dia. Oi. Nama tak tolak je. Bala, kau ingat aku ni bola baseball lah, kau nak pukul-pukul bagai. Bapak tak sedap. Tapi perempuan dah cacah jadi ninja. Kepala bapak dia. Woi, dadah lah tu. Kau ni aku panggil mak bapak. Dah aku ajak. Haram. Geng aku salah. Geng aku salah invite geng. Aduh. Macam nak buang. Tak apa lah, setidaknya aku tak usik lagi kan. Aku cuma panggil dia je. Geng. Walaupun haram tak apa, kita beli dia. Sebab pastinya duit dia paling banyak yang aku dah dapat sekarang. Sebab duit aku ni bajet tau. Jadi kalau kita beli lagi tu, kita beli lagi. Kita beli banyak. Muhammad ni pun pelik pahala aku beli natang Woi, tak haram weh. Mesti minah dia kata macam tu. Biarlah haram aku tak haram, janji aku dapat mendalah ni. Okey kan, hasil menjaga atau menenak haiwan yang haram, hasil dia sangat tidak dijangka. Aku dapat 4,000 daripada membeli, ya aku tahu lah, natam dia. So aku akan beli tuntun sahur. Yes, kita akan beli original anomali pertama yang muncul di muka bumi ni. Tuntun sahur. Lancur betul punya. Oi, aku punya natang. Kau tu senang gitu. Kau takkan dapat benda Allah ni. Goodbye. Yo, kita dapat 10k. Boleh, harga dia 10k je. Geng, kau tengok geng, duit aku geng 35,000. Nak siapa kat server ni duit banyak ni? Aku rasa aku je orang paling pertama yang dapat duit ni kat dalam game ni. 255M. Aku tempat nombor apa? Ken, bakal aku tak ada tempat. Siu. Ken, tolong aku. Aku ikat aku orang pertama. Aku punya orang terakhir. Oi. Tolong. Geng, tolong aku. Oi. Tak boleh curi. Curi mana? Perangkap kau sini dengan perempuan tu. Curi-curian kau. Okay, tengok kan. Dia lepas hak. Dia nak ambil balik dia punya benda tu. Kita puas hati. Gila lah. Aku tak puas hati sampai gitu sekali. Ui, lancau tu. Alamak, dia lepas. Geng. Aduh. Gila lah. 200 baik. 200,000 siut lah. Ui.
Lo pedang. Puati kau lagi. Gila, aku tak buat apa-apa pun. Apa kecoh aku tak tahu. Kau gila, aku tengok macam gad budak tu. Aku nak ambil dia kasih. Lepak. Wih, balik rumah aku. Ni mana kau? Balik rumah aku sekarang. Balik rumah aku. Mana tau? Habis aku terlepas rumah mamat tu. Savinino Bombardino. Hoi nama kau. Dah macam askar tempur. Asal Jerman lah aku dengar. Kau pula. Aku rasa kau tak boleh kau lawan. Kau paling mahal yang kau ada kat sini. Jika kau lawan tu sayang lah bagi aku. Okey, kau duduk diam dalam ni. Kau memang kena lawan lah kan. Kau memang tak ada guna dalam ni. Kau memang patut aku bagi kau senjata utama. Kau paling duduk depan. Jadi striker untuk lawan. Kau jadi kau tak jadi apa-apa lah. Kau tidur je lah waktu lawan tu. Hello. Aku sekat. Gila pun. 60 lebih lah masa dia. Budak dia berembat sekali. Lancau lah. Uish, tak keluar. Tak gerak kan. Boleh gerak kan. Dia malah lancau kan. Habis, mampus dekat sini. Please give me one item. Gang, please. Tolong lah, bagi aku satu item lah. Oi, apa biar tak? Woi, terus buang aku daripada dunia ni, bang. Apa yang setidaknya kita dapat gaduh dengan budak tu. Wih, jangan curi. Kau memang patut aku bagi kau senjata utama. Kau paling duduk depan. Jadi striker untuk lawan. Teruslah striker aku dengan baik. Okay, kita dapat beli bendalah ni, geng. Akhirnya okay, dapat curi orang punya. Tapi setidaknya kita dapat kita punya pun dah bersyukur. Okay, geng. Okay, aku rasa sampai di sini aja video untuk kali ni. Sebab aku tak boleh buat video panjang. Tak tahu. Tutup dulu. Risau juga aku punya keriting ni. Punya ketam kena rembat ni. Okay, aku tak boleh buat video panjang sebab aku tak tahu kenapa. Mungkin stories atau benda yang aku rakam ni mungkin tak support. Jadi selamat jumpa di video akan datang. Dan jangan lupa subscribe.